Matthew, kita punya hero Interstellar, waktu tu sembang dengan Timothy Chalamet. So Timothy tanya, hang tengok berapa kali cerita Interstellar yang dikira terhebat pada generasi kita? Matthew cakap dia tengok sekejap Yang kedua, orang Palare bila ditanya juga, movie hang tengok lah? Dia cakap benda sama juga, kita tengok. Antara sebab mereka tak tengok pada lensa kita. Kita tengok sebagai cerita, mereka tengok contoh Matthew, dia cakap untuk scene mereka nak kena connect dengan pod spaceship mereka tu, dalam kepala dia tak nampak tu. Dalam kepala dia teringat 17 jam dia nak kena ready untuk scene tu saja. Dan benda yang satu lagi, Ron, dia kata kalau hang tak rasa cringe, maksudnya hang tak progress, hang rasa macam sedap. Tu good news juga sini. Kita ingat kata dengan kita benci diri sendiri, tak suka tengok muka kita, membuatkan konten kita tak power. Benda tu sangat salah. Orang yang paling melingkup sekali buat konten dan dia susah gila nak improve, agak-agak orang yang mana? Yang narcissist. Itu dia. Sebab dia rasa suara dia sedap, dia rasa angle dia smart. Hang handsome ke, suara hang smart ke, kalau cerita hang tak sedap, orang swipe. So the good news is untuk orang yang kelak membenci diri sendiri ni, sebab kita being hypercritical kepada diri sendiri, kita mudah untuk nak tengok flaw kita, kita mudah untuk nak tengok apa celah dalam konten kita, dan benda tu membantu kita dengan sangat bagus untuk the next content.